Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, Fatir dengan Emma. Baru je nih kita keluar daripada penginapan. Kemana kita sayang malam ni? Mau ke Dataran Merdeka. Kita lupa ambil mic Lupa hidupin mic. Ah. Jadinya tak ada suara. Itulah, tak apalah. Okey, kita dubbing suara saja nih. Jadi kita dijemput pakai apa nih? Dijemput ya pakai kan? kereta lah. Pakai kereta. Kereta apa? Proto. Bukan. Apa juga? Kereta cute. Oh, kereta cute. Warna apa? Oh, ya. Coba kereta sayang ingat. Axia, kereta cute. Warna merah. Warna merah. Betul-betul. Ini dia kan. Ya. Jadi teringat kereta sendiri dekat kampung kan. Wow, ini kita dijemput Grab ni kan? Abang Grab nih. Abang Grab. Okey, kita naik dulu. Fatir naik sebelah sini, geng. Nah, kita berdua dekat belakang. Di depan ada sopir Grab. Driver lah. Nah, ini kita dah sampai dekat apa ni? Kuta Belang. Ya Allah. Mana lagi? Mana? Lampu. Adik tak pernah tengok lampu. Adalah ni di Kota Beriman kan? Bangin kan? Ni lampu Kota Beriman. Kita dah masuk Kota Beriman. Weh, sedapnya dia punya lampu. Nah, ini cantik betul ambil dalam kereta macam ni kan? Satu-satu lampu. Nampak tak? Nampak. Bangunan kecil depan tu. Yang rendah tu. Yang rendah tu. Nampak apa tu? Itu dah bangunan Sultan Bersama. Oh, kita ke situ. Yes. Malam ni kan? Betul. Okey, OTW bos. Kita akan ke Dataran Merdeka. Sultan Abdul Samad. Oh, Pusat Kuala Lumpur. Perpustakaan. Ini taksi Kuala Lumpur kat depan. Betul. Taksi. Jom let's go. Wow, alhamdulillah. Sekarang dah sampai dah Dataran Merdeka. Museum. Ini museum Bertiba-tiba. sama Museum tadi ya? Wow. Dik, tengok. Ya Allah. Macam negara lain. Macam sampai iya. Macam negara lain kan? Boleh. Wih, ini dek, mirip yang London kan? Ya. Wow. Itu budak baju Melayu. Mana budak baju Melayu? Betul. Waduh. Okey, saya dah bayar. Terima kasih banyak saya. Allahu Akbar geng. Ya Allah, ya Tuhanku, Masya Allah. Adik ambil mic dulu biar sedap suaranya. Ni tak best ni suaranya. Ambil mic dulu sini. Okey, letak kat belakang ni. Sini, berat ni. Sayang, Wow. kita dekat mana ni? Di Ya Allah. Eropah. Eropah pula. Jom. Besarnya. Allahu Akbar geng. Cantik kali lah. Ya Cantik Allah. kali pula. Cantik sangat. Adik ini masih dah 3 malam dekat KL. Nampak PNB tu bang. Adik dah 3 malam dekat KL. Takkanlah jadi budak. Adik budak Konoha. Aduh, tengok tu PNB. Mana PNB? Tu. Jom. Kita nak jumpa saudara kita dulu, jom. Best lah ni. Best betul lah ni, ya Allah. Saya kan tak sangka besar ini. Biasa kita tengok biasa aja kalau dekat ini kan. Dekat video. YouTube ya Tapi, Allah. macam di Kat mana? di Negara luar. di Eropah. Ada Bukan apa tu? Monorail. Monorail? MRT tu. Oh, MRT lah tu. Tinggal pula ni. Abang Yus. WhatsApp Imam kan? Wow, jam segini Ni masih pukul. best Pukul? kan? Pukul Berapa? Pukul? 12.22. Kejap, dah nampak. 12.30. 22 lah. 12.22 lah. 12.22. 12.22. Tak cakap dengan satu. 12.30. 12.22. 12.22 ya. betul lah. 12.22. Okey. Di sini adalah Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Wow, bestnya. Tadi lagi best kan? Waktu hidup lampu kan? Ini dah dimatikan lampunya. Okey. Lepas tu kan, kita mungkin tadi dah jumpa juga saudara kita daripada Melayu, ada Mak sosok Cik. Mak Cik ni kan. Beliau ada juga bangun pesantren kan? Ya, kat Bandar Aceh. Tapi bukan beliau seorang. Ya, Beliau ada ramai-ramai. grupnya lah, ramai-ramai lah. Betul. Tadi dengar cerita beliau mantap. Luar biasa. Geng. Macam kita ini kan, jumpa tadi kan, macam ini macam nenek kita lah, kan? betul. Kita kan cakap nenek sana kan. Okey, views Dataran Merdeka mungkin ini udah padam kan? Ya. Tak apalah, next time nanti insya-Allah. Macam di Eropah. Macam di Eropah, London kan? London. Sebab ini kan Ada jam tu kan? Macam di London ada jam. Adik nak ambil gambar ke? Ya, boleh lah. Boleh kan? Tapi tu jom ada kita jembatan tu lagi kan? okey. Jembatan tu ya? Kejap lagi kita naik jembatan tu nak tengok Masjid Jamek. Oh, mesti jam. Kan? Sekejap lagi lah. Okey, lepas kita ambil gambar langsung kita ke apa tu?
Ke jembatan. Ke jembatan Masjid Jamek. Masjid Jamek. Okey, geng. Jomlah. Nanti keburu telat ni. Kita belum makan lagi kan? Besarnya, maksudnya panjangnya. Dek, kita belum makan lagi. Makan tu bisa nanti-nanti. Makan tu bisa Kita nanti. tak lama di sini, jadi kita harus explore semua di Malaysia ni. Okey, geng. Tanpa ada explore, Malaysia dah maju dah. Adik nak tengok lah kemajuannya. Oh, adik nak tengok. Nak tengok nak bawa ke Aceh? Tunggulah. Apa? Ada lampu raya. Ha? Lampu raya tu. Mana lampu raya? Tu. Mana? Lampu warna-warni. Oh, okey. Nantilah kita tengok. Weh, orang ni naik skateboard apa ni? Kalau di tempat kita ini macam Belang Padang. Ini ya tapi. Betul, lapangannya tak dekat Kalau ni. ini Ini tak ada. Tapi Okey. ini memang selain yang apa tu yang KLCC, PNB, ini juga ikonnya Malaysia kan? Betul Dataran lah. Merdeka, kan? Awal ini sama awal PNB atau KLCC? Awal ini. Betul. Awal ini kan? Ini peninggalan British Ya, lah. tapi kalau kita pergi ke sini dalam bulan Ramadan ni lagi best. Lagi best. Boleh lepak sini. Boleh lepak sini Buka puasa. Jomlah nanti insya-Allah bila ada rezeki kan Ya, tahun bulan depan. puasa. Bulan puasa tahun depan Puasa tahun insyaAllah. depan. Kita buka Boleh puasa kat buka sini puasa sini. Ajak budak-budak sekali First time okey. Jom kita ambil apa ni? Nak ambil gambar dulu kan? Ambil gambar dulu. Weh, Lepas tu nak sedap tau. Weh. Tengok adik macam dekat Kuala Lumpur. memang Kuala Lumpur lah. Oh, adik memang Kuala Lumpur naik. Lagi Ya best. Allah, tengoklah Taman-tamannya pun berbunga semua Hah? Kenapa? Ni tamannya memang terawat. Maksudnya dia biasa ada tu taman yang enggak ada bunga. Tak subur kak. Ini subur. fresh sangat lu Tapi geng. ini semua berbunga. Ya Allah, tengok ni. Mata kita pun joleh. Rumputnya pun ya Allah segar memang betul. Dirawat. Memang dirawat. Ini tengoklah. Jom kita naik inilah Nak sekejap. cari sampah. Kejap abang nak tanya dulu. Nak cari sampah? Tak ada. Mana kan? ada sampah? Tak ada kan? Padahal kan kat sini ramai orang-orang melancong tapi Betul. Tapi sampah tak kita temu lah satu Betul. pun. okey, nak tanya dulu sama abang ni. Tak ada nasib baik. Assalamualaikum. Bang, ni berapa ringgit? RM30. Berapa jam? Setengah jam. Nak naik ke? Nak tanya ke mana ni keluarnya? Hal luarnya kat sini je kan? Ni belah sana. Jom kita pusing lah buat video. Ada ke RM30? Belakang ke sana. RM30. Bukan 20. Tu yang tu 40 minit. Oh, ini 20. Okey. Ada ke? Ini Berapa minit? 40 minit. 40 minit. Tak nak. Ya ke? Ya. Tak nak? Ini aja. Oh, ini je lah. Ini berapa minit abang kasih? Setengah jam lah. Setengah jam? Sejam lah. Tambah lagi lah. Tak boleh. Baru mau jalan ini. Kami bukan dari sini. Abang dari Malaysia? Sini lah. Di sini ya? Kami bukan dari Malaysia. Ada? RM5. RM5 ada. Ini berapa ni? 10. Tunggu dulu ya. Yang tu mana? Yang duit 50? Tak ada lagi? Inilah. Ni. Duit 50. Ini 10 betul. Itu yang hijau tu. Dah. Ngam. Okey. Ding 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 ding. Ambil ini je lah. Wang RM20,000. Ni 10. RM20,000 rupiah. Ni kan Tak nak. Rada bingung kalau tempat Boleh? kita warna RM20,000 mau? Tak lah. Okey. Kalau tempat kita warna ini kan Warna ini RM5,000. bezalah tempat kita. Itulah, makanya agak 30? bingung. 30. RM30. Okey. Setengah jam. Lebih 10 minit tak? Boleh lah. Kita nak Lebih 5 keliling minit. Dataran Merdeka. Boleh? Sekarang pukul berapa? Mana abang tengok jam? Tu jam. 1 jam. Oh, Hidup kat jam situ. tu ke? Okey. Sekarang pukul 1. Bang, agak-agak wajah kami ni mirip orang mana? Lebih kurang Malaysia juga. Oh, enggak. Kami tak Aceh. lah. Yalah, Aceh pun Aceh. lebih kurang kan. Okey. Thank you bang. Jom. Ini macam mana ni nak buka ni, Dek? Pegang dulu, Dek. Okey, thank you bang. Ini Jom. berarti laluannya ke sana. Nah, pusing ni ataupun jalan sana pusing. Oh, jalan pun boleh? Boleh. Oh, jom naik jalan. Mana sampai? Yang penting bisa okey. pulang. Ini first time kita naik apa ni basikal lah? Basikal listrik. lah. Oh, skuter. Okey, jom, Dek. Kalau ke sana sepeda listrik. Tak perlu lesen kan? Tak perlu. Helmet pun tak perlu. Okey, helmet pun tak perlu. Wow. Jomlah. Tengok. Ni Allah pun Akbar. Allah. Bisa. Ah. Tekan brek. Macam dekat Aceh ada juga ni. Ini lagi comel apa ni? BMW Kan? Itu berapa? Itu taklah. Itu kena tanya dia. Itu Tunggu tak dulu. disewakan. Wow. Memang dekat sini sering dia padam ya, dah jam 12. Oh, kan? PNB juga padam. Setengah kan. Abang hantar 1 minit macam tu lah. Oh, abang tak bawa jam tapi jamnya dah ke atas. Mantap bang. Tahu bang? Hidup jam tu ya. Hiduplah tu jam tu. Jom. Bismillah. Tak boleh jalan bang? Tekan brek dulu. Okey. Tekan brek baru pusing. Lepas baru pusing. Oh, thank you. Mantap bang. Bye. Yes. Okey. Kami balik Aceh dulu ya.
Berapa lama? Jangan pula ke sana. Tengok. Nak kasih tahu Bang Yus dulu. Abang Yus tinggal. Bang Yus. Tinggal ya? Bukan, nak balik Aceh dulu ya. Makasih. Nanti balik lagi ya. Ya. Buat hal kau ni. Buat apa ni kat Malaysia ni? Dah mati dah. Oh, ini. Macam di dalam padang lah. Dah. Pegang adik, pegang. Adik pegang puan boleh? Tak boleh ah? Boleh. Sini. Tak apalah. Ini boleh sejam kita ni buat video. Abang, serius lah bang. Kena langgar ke ni? Boleh ke? Tak boleh lah. Tadi abang ni boleh ke tak? Lalunya ke mana? Ke mana lalunya? Adik nak tengok ni. Ke sana lah. Ke mana? Ini tak hidup lagi. Kejap. Tak hidup dah ni. Pelik lah, tak hidup lagi. Dek, dah mati dah ni. Hidup lah. Dia apa tadi dia bilang kan? Ini kan. Tekan dulu kan. Break kan. Tak hidup lagi, geng. Wah Allah, macam mana ni? Bang, kereta rosak ke ni? Aduh. Lambat betul lah. Abang. Mana? Kenapa? Saya tengok pula dia. Siapa? Nak panggil abang tu. Nak panggil bang tu. Tak telefon tadi. Okey, kejap. Dia tadi ajarkan. Tekan break kan. Okey, lepas tu ngam. Tak jalan. Bang. Halo. Wah. Tak tengok dia tu. Aduh. Tadi katanya break dulu. Dah. Bang. Tak tengok. Tak tengok lah tu. Jomlah. Aduh, masa iya macam ni bang? Dia tak bisa dayung ya? Tak bisa dayung ya? Tak bisa lah. Kalau kita tak ada dayungnya. Jadi jalan macam ni je ke ni? Jalan aja lah. Jalan aja lah. Tak hidup lagi ni ya? Tak hidup lah, dah mati. Kereta mati dia bagi ni. Dulu. Aduh, ni kan. Tekan break kan? Boleh parkir kat Break. sini. Dah, jalan. Tak jalan pun. Macam mana pula ni? Budak tu. Kan? Seng kan? Itu apa? Adik tahu apa tu? Itu mat rapid. Motor. Aduh, mana pula abang ni? Dek, kenapa parkir kat sini BMW? Ni adik ni. Punya adik ke? Bang, dah mati dah ni? Dah mati? Hidup. Hidup ke? Hidup je, pulai je. Okey. Terima kasih. Wish. Kalau Allah orang Malaysia Akbar. tu kan, Kenapa? tanya tu kan, masih Ucapnya makasih. Bukan, maksudnya Jadi? yang responnya tu ramai. Betul. Respon kan? Kita sundek Ya, maksudnya tak ada yang sundek, tapi itulah orang Malaysia ni. Memang beramah tamah dia dengan orang lain, walaupun orang itu bukan orang negara dia kan. Betul. Adik nampak. Kan? Adik nampak ni. Tak tahu nampak suara aja. Ya Allah. Macam di mana adik ni macam kena? mana tengah malam, tengah hari pula jalan-jalan. Dah lah pulang KL lah kita. Pulang KL, pulang Aceh. Kita naik sepeda listrik. Kenapa pasal abang cakap pulang KL? KL ni macam kampung kita kan? Iya. Okey. Okey. Apa tu? Apa dia cakap? Abang kibang pacak katanya. Tak boleh jalan luar ni. Oh, iya ke? Iya ke? Tak tahulah kami. Putar aja lah. Dia cakap, yalah kita pusing lah. Weh. Cantik ni views kat belakang yang. Ya Allah, sayang. Kita dah sampai KL. Iya. Alhamdulillah. Abdul Samad. Betul. Tadi kalau boleh explore kat dalam, tapi mungkin ni dah tutup. Dah tutup lah. Next time lah. Jadi berarti kita pinginnya kalau nak explore kat dalam tu siang. Okey. Adik tahu tak ini jam berapa habis? Ini. Kejap lagi 30 minit lah. 30 minit kan? Okeylah, kita pusing-pusing dulu kat sana Jangan salah jalan. Nanti itulah. kita ditegur pula. Takut. Itu. Ini kan jalannya dekat sini kan? Iya, satu pusing ke mana lagi? Ini lurus sana bisa kan? Tak boleh. Tak bisa ya? Tak boleh. Tak boleh? Naiklah Boleh atas lah. ni aja. Mana? Naik atas ni aja, pusing-pusing dekat sini aja. Okey. Ini bukan negara kita. Naik atas ni Kat depan sana tak boleh? Ke sana. Okey, kita pusing ya. Nak balap ke? Nak laju? Jangan. Kenapa? Kita menikmati dulu lah. Wow, ya Allah. Sejuknya dekat KL ni. Seronok naik macam ni kan? Dataran Merdeka. Ini dia geng. Kita dah sampai Dataran Merdeka. Ini kita nak ke PNB, ke KLCC, ke TRX, apa lagi? Banyak banget dia orang buat gedung
Dia nak robohkan ke ni? Mana lagi ni? Dah. Abang nak robohkan ke? Nak buat baru Nak buat baru Oh, renovasi buat lagi tinggi ya. Lagi tinggi buat ni ya. Kalau tinggi lagi nanti orang tak nampak. Jom. Kita berangkat. Dah rosak ni. Boleh lah. Sini boleh? Tak boleh lah. Oh. Hampir ke nak langgar pula ni. Tak jalan lagi? Oh, jalan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Weh, sini cantik lah. Dah pusing pula. Sinilah. Dalam ni. Adik tak pernah. Memang warna putih ni menyeramkan. Macam Pontianak. Macam filem Filem apa? Indosiar. Ada macam Filem tu. Indosiar. Maaf kat ayah gurau je. Okey. Kat sana tak boleh. Oh, tak boleh lah. Tak boleh apa lagi? Ini video nak ada terekam tak ni? Kita pusing-pusing kat sini. Masuk lagi ni. Macam apa dek? Macam di filem Indosiar ada macam ni. Ya ke? Mana lah orang tahu filem Indosiar? Filem Indosiar? Mana orang tahu adik ni? Orang tak tahu pun apa Indosiar. Sinetron. Macam di sinetron. Sinetron Konoha kan? Okey. Ada lagi. Kat mana lagi ni? Pusing lagi. Ada lagi. Wah, tak habis-habis kan sayang kan? Kan? Betul-betul ini sinetron Konoha Buat video. Pergilah kasih. Tak boleh. Oh, tak boleh. Copyright. Oh. Suara abang jelek. Suara abang mana ada copyright? Ya kan bekas jelek. Kita nak pusing mana lagi ni? Ke sana aja. Okey, ke sana belum kan? Sayang. Pelik dah. Wih, serem nak kau jatuh kat situ. Kat mana? Oi, serius sangat tu bang Yusuf. Abang dah dapat ini dah kawan dapat baru. best friend baru. Best friend baru. Okey. Abang tu macam satu je yang dia punya ni kan? Ada ini apa tu skuter. Skuter banyak dia. Ini yang banyak ni abang dekat sini. Kan? Kan? Mana? Ni sebelah kanan. Satu juga. Abang ni satu juga kan? Banyak lagi. Oh, ada dua. Ada dua. Siap, ada dua. Yang itu masih ini? Lampunya. Ini ada berapa? Satu juga. Gerubeng. Yang itu masih hidup lampunya. Yang mana itu? Tu. Kat mana? Itu. Oh, ini museum ke? Ya. Tengok sayang. Ya Allah, macam kita tak percaya kan? Tengok kan? Cantik macam Istana Rapunzel. Istana apa? Macam istana filem kartun tu. Istana Rapunzel Istana Belle, Macam Rapunzel. Disney clip kan? Disneyland. Kan? Wih, sedapnya ni dia punya ni. Kat mana lagi ni? Itu ada yang main mobil remote. Adik. Macam kita dulu lah main mobil remote. Adik ada mobil remote tu. Ada lah dulu. Siapa yang beli? Jangan tak belakang je. Mobil apa ni? Apa tu namanya? Apa tu? Double cabin. Double cabin. Ada sini double Tengok. cabin. Malaysia kan? Wis. Kerennya geng. Ya Allah. Okey, kita belum habis ni. Abang tu tadi bagi free. Kat sini tak bisa kan? Kat mana? Ni tak Mana? jalan. Kiri kanan? Sini. Situ. Jomlah. Pergi terus. Selagi bisa. Kenapa dia orang tak letak ini kan di yang hari tu kita jalan-jalan kaki kan? Lagi best kan? Kita jalan naik ini je. Tak bisalah dia letak. Keliling Malaysia. Ke mana ni? Jalan je lah. Takut. Bisa ke? Ini perpustakaan Kuala Lumpur. Oh ya Allah, kita dah sampai dah ni. Perpustakaan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Wow. Mana ni bang? Ya Allah. Ke sini lah. Ke mana? Ke sini. Tak nak lah. Abang nak ke sini. Gelap lah. Abang suka gelap-gelap. Pusing. Pusing Dah habis Oh, Pusing dah habis kat sana. ni. Nanti yang pula habisnya berhenti kat sini dia. Kat atas ni kan? Bukan. Serem lah. Bau ini. Bau apa? Abang. Macam bau kemenyan. Ada pula. Kan? Tak lah. Adik takut pula. Dia takut geng. Adik tahu tak? Sini. Bukan. Adik pasti mau ambil gambar. Ni Mana? tengok yang besar ni. Apa? Ni. ini I Love KL tu. Kan. Oh. Kan. Nak foto nanti aja Video aja. Ni. Boleh berhenti kat sini. Berhenti kat sini. Oh. Tu nak langgar pula ni. Kenapa? Nak ambil video Okey, nak ambil video Jom. Adik jangan ini. Apa dia cakap? Tak tahu. Apa bro? Wish, I love KL kan? Oh, kat sini ternyata dia bersembunyi kan? Siang lah lagi best. Yelah. Gelap. Tak apalah, yang penting kita dah tahu kat mana kan? Dah tengok lagi. Kita nak ke PNB ke? Ya, Ya. atas puncak paling tinggi tu. Sayang, tengok. Bila malam, ini yang lagi hidup lampu ni kan? Itulah macam Sedap Istana gila. Rapunzel. Betul? Ya kan? Ini dia dah tutup. Macam tutup. Apa tutup? Ni Oh, pintunya. Kat mana pulang? Mungkin dia tadi kasih tahu ni dia dah tutup. Mana pergi? Kan? Kan? Lewat sini tak? Macam mana? Itu. Dah tutup dah ni.
Bisa ke lewat sini? Tak tahu. Tak boleh eh? Tadi kita lewat sini lah. Lewat sini tadi kan? Oh, tengok sayang. Ya Allah, tengok di video weh. Wih, cantik. Wih, cantik betul. Wow. Pejabat Wih. bos besar. Wow. Tapi kita tak boleh explore lah ya. Mana tak boleh explore? Dalam tu? Tutup. Yalah, dah tutup. InsyaAllah lah nanti. Nanti ada masa kita nak explore. Ini mungkin Bini macam ni lah. Kalau kita explore semua, Ah, kita tak boleh titit. pergi lagi. titit. Sorry bang. Kalau kita explore semua, tak boleh pergi lagi. Itulah makanya kita- Allah bagi perancangan yang tepat. Jadi maknanya Kita Allah pergi bagi lagi explore. hari ini Allah bagi kita jalan-jalan dulu kan. Besok Allah bagi kita explore tu sampai apa? Sampai kita tahu betul-betul kan. Dah habis ke? Belum? Belum. Jom foto. 40 dah. Kat mana? Kat sini tadi. Kat depan kan? Depan lagi. Okey. Cantik tu Dataran Merdeka ni. Kalau disuruh naik sepeda listrik ni keliling Kuala Lumpur boleh lah. Boleh Jangan jalan kaki. Tak pulang-pulang kan? Jalan kaki dah patah kaki. Ada mak rempit tu. Tengok. Apa tu mak rempit? Mak rempit tu pembalap. Balap liar. Macam tu. Itu mak rempit namanya. Dah habis ke? Belum. Apa tu? Tak tahu tu pun. Nanti kalau dah habis dah panggil lah. Tapi dah pulang-pulang. Saya bang. Abang tu nak tengok. Saya ke? Oh, lagi serius. Oh, Allahu Akbar. Sorry. Sorry. Tak kena kan? Oh, dia tak pandai bahasa Melayu. Kita macam-macam buat hal ni. Oh, sini ada juga kan warna merah. Kita masuk ke Istana Rapunzel lagi sayang. Betul-betul lah Sayang? macam Lam Padang. Sayang, masuk Rapunzel lagi. Bukan Rapunzel ni Indosiar. Wih, selalu adik cakap Indosiar pun. Dia kan ada filem yang zaman dulu tu. Orang ni tak tahu. Dataran Merdeka je. Ini Kat apa sini. namanya? Filem Konoha lah. Filem Konoha tak tahu. Tapi di sini tak ada balon-balon tu. Subscriber abang banyak daripada Malaysia, tak tahu. Sinetron adik daripada Konoha kan. Ini jangan nak orang lagi foto lah. Tak apalah, kita lalu. Lalu pula. Sorry bang, nak lalu sikit. Kat sini turun boleh? Tak boleh? Ini jalan ke? Oi, tak boleh. Tangga. Tangga lah. Apa? Tangga. Okey. Patah gigi pula nanti. Betul. Kita pusing sekali lagi mungkin dah habis ni. Kan? Adik tahu pukul berapa? Itu jam tu, jam di Dataran Merdeka Kira katanya. tak hidup lah. Pengen hidup dia lah. Mana? Kita tanya lah dulu. Jam mana? Hidup. Jam dalam mana kata Jam tu hidup lah. Ini Malaysia geng. Itulah. Kalau Konoha dia buat mungkin tak hidup. Jam rumah kita aja tak hidup. Jam kita pun tak hidup. Jangan. Ini boleh lalu kan? Mana? Ni. Oh ya. Kan? Kat sini je. Dekat sini je kan? Tak lah. Pendek Boleh lah. tu. Apa pendek? Pendek apa? Oh, Boleh lah. Kan? ya udahlah. Plaza Dataran Merdeka Parking. Parking. Itu A dia sang. CIMB Bank ada kat sini. Itulah Sama itu. dengan CIMB Niaga? Tak. Taklah, macam Maybank juga. Bezalah dia orang. Ini lagi sedap ni. Kan? Tengok ni. Dataran Merdeka. Istana pula. Dataran Merdeka, kan? Kalau tengok ini Tengok apa? inilah, pengen makan itu bakso goreng. Bakso. Macam tu kita. Macam di Belang Padang kan? Apa kita buat usaha aja kat sini jual bakso goreng, Bang? Boleh. Adik boleh buat ke? Telur gulung kita jual. Adik boleh Tak buat makan dia. telur gulung boleh adik? Iya, makan Tak dia boleh? boleh. Buat Ini kita bawa laju Jangan laju. jangan laju-laju Kita kat mana? Kat sana kan? Sana. Jumpa lagi ni. Nasib baik jalan kita ke ini. Ke mana? Ke bangunan Sultan Abdul Samad. Dah telat ni nak makan lah. Okeylah. Kenal Assalamualaikum. Mana abang tu? Ini. Berapa minit lagi bang? Berapa minit lagi? 20. Okeylah, sekali putar lagi Jom. Lapar lah. Dah lapar adik ya? Okey, kita nak cari makan ni. Jangan laju. Laju betul. Si Fatir Jangan ni. laju. Ini nanti jadi kereta jahanam di komen. Jangan laju lah. Oh. Tak boleh laju. Tak boleh. Habis kita nanti. Wow. Kena jahanam pula nanti ni kereta ni. Ini apa Civic ke? Bukan dia. Apa ni? Bukan Civic ni. Apa juga? Civic Turbo lah. Oh, lagi ini apa namanya? Rendah. Wow. Itu ceper. Ceper tak namanya ceper. Ceper kat tempat kita ceper kan. Sayang, tengok ni. Apa ni kat depan? Pejabat bos besar. Wah. Lama. Ini Mazda punya. Best juga, dia ada sunroof kan? Ini
Atau nak review kereta? Taklah, nak bawa adik makan dulu. Itu lagi banyak bang. Tu dah berkumpul tu. Oh, boleh buat konten kat situ? Tak boleh? Tak boleh. Boleh lah, itu geng tu, gangster. Gangster pamer mobil mewah. Ini kalau kan ada juga tu yang khusus. Sayang. Ini, kan. Ini bendera apa aja? Yang hitam putih Yang tu kuning, Terengganu. merah. Yang kuning tu Perak, ini Kelantan ya. Bukan ya. Ayo teh. Salah nanti. Nanti adik pula yang salah. Okey, kita kasih balik, kita cari makan Kita Okey, nak geng. ke ini dulu. Tengok Ke mana? Masjid Jamek. Nak tengok Masjid Jamek lagi. Ini agak-agak adik video ni dah berapa jam dah ni? Itulah dah matikan dia. Matikan dulu kan? Okey. Penutup aja. Tuan-tuan, puan-puan, nanti kita buat penutup video dekat Masjid Jamek ya. Okey, kita kasih balik dulu keretanya. Let's go. Bukan kereta ni. Sayang, dah penat dah? Dah penat? Jom kita cari makan dulu. Lepas tu kita sekalian lalu bangunan Sultan Abdul Samad Building. Ini dia ni. Okey, jom kita naik jembatan. Jembatan apa ni namanya Bang Yus? Tak ada nama. Tak ada nama? Oh, ini menghubungkan ke sebelah sana. Sebelah sana apa? Sebelah sana sama juga Kuala Lumpur. Oh, Tapi Kuala bawah Lumpur. Ni yang Bawah, penting. bawah ni apa? Bawah ni ialah Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Oh, Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Itulah Okey. pertemuan Kenapa? antara dua sungai ni menghasilkan Kuala Lumpur. Kenapa sini tak dibuat salau maling juga? Lagi best. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh tiru. Oh, okey. tiru ya? Buat versi lain. Tamatnya sebelah dalam. Wish, cantik tu. Bawahnya Cantik kan? sungai. Boleh dibuat cross. Ini kalau siang baru bagus, kan? Sungai ni bersih kan? Bersih. Ada sampah? Tak ada lah. Tak ada ya? Dulu-dulu tak ada juga? Tak ada. Tak ada? Sekejap. Okey, dulu-dulu. Cerita dulu. Okey. Kotor juga tapi dibersihkan. Oh, kotor juga tapi dibersihkan. Sekarang tak payahlah dibersihkan lagi kan? Tak perlu dah. Wish, Cumanya, mantap. sebab kita dah lewat lampu sungai Tak tu nampak. dah dimatikan. Okey. Ada lampu cahaya. Kita nak tengok Masjid Jamek. Let's go. Jamek. Kami Kuala Lumpur. Okey tuan-tuan, puan-puan, terima kasih banyak sudah follow kami hari ini. Kita dah ke Dataran Merdeka. Ini versi di depannya dulu. Mungkin Allah nanti nak bagi tahu kita, nak hantar kita lagi kat sini. Kita review kat dalam. Kita tak boleh explore semua dulu. Betul. Nanti kalau kita datang lagi tak tahu mau explore apa. Tadi macam mana? Senang tak pusing-pusing kat Dataran Merdeka? Wow, best lah, kan? Best. Suasana malamnya sini cantik. Memang Malaysia ni lebih cantik malam. Betul, malam. Dia apa ni? Dia Suasananya punya lebih hidup, kan? Lebih hidup, lebih ramai kan dengan lampu dia, gedung-gedungnya kan. Tapi dari jam inilah jam 6, itu lagi best. Jam 6, 7, 8, 9, 10. Sampai jam 10 lah. Jam 10 lah. 11, 12. 12 dah mati tu PNB. Ini dah Tengok Bang Yus. 1. Kenapa Bang Yus jimat sangat pasal elektrik? PNB dah mati lampu. Mana Fatimah hidup masa Itu tak adalah lampu yang cantik tu. yang warna-warni tu. Itu mungkin lampu kamar orang bilik orang ataupun bilik office, kan? Cantiknya lagi. Kan dah dimatiin semua ni. Betul-betul jimat. Tapi walaupun betul-betul lewat sini lalu. Walaupun betul-betul jimat, kan? Oh, kenapa ni? Walaupun betul-betul jimat. Ya, apa bang? Jalan aja. Walaupun betul-betul jimat tapi masih terang. Kan? Okey, kami pamit diri dulu, nak makan dulu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatir dengan Emma pamit diri. Emma tak ada lagi suara. 2 hari tak tidur. Okey, bye-bye.